Mereka mempunyai hak untuk menyuarakan bantahan mereka. Itu hak asasi mereka. Jadi bila hak tersebut dicabuli, adalah menjadi, saya rasa adalah menjadi tugas saya sebagai seorang peguam dan juga sebagai seorang yang betul-betul memperjuangkan hak asasi manusia untuk menghormati hak mereka dan juga untuk memperjuangkan bahawa mereka mempunyai hak untuk berhimpun dan menyuarakan pendapat mereka. Sama jugalah macam baru-baru ni saudara Papa Gomo dikeluarkan satu injunksi untuk injunction supaya beliau tak boleh ada social media. Mana ada undang-undang macam tu? Kan? Saya pun heran tengok tengok injunction tu diberikan. Macam mana hakim boleh bagi ini? Ini tak betul. Perlembagaan memberikan kita hak, ya. Okeylah kalau sesuatu dalam saman fitrah ni, kalau sesuatu benda itu dinyatakan, maka kerajaan boleh mengambil injunction. Itu tak kisah. Kerajaan boleh ambil injunction, tapi injunction itu tidak boleh diambil untuk menghalang seseorang daripada mengendalikan akaun sosial media. Tak boleh. Itu tak betul. Dari segi perlembagaan dan dari segi undang-undang negara kita, itu adalah pada pandangan saya tak sah. Sama juga saudara Papa Gomo pun dulu pernah ada juga kontroversi dengan saya. Tapi itu adalah hak beliau untuk bersuara. Kerajaan yang sekarang Madani ni, yang memperjuangkan dulu, melaung-laungkan hak asasi manusia macam-macam. Anwar Ibrahim dan sebagainya, macam-macam dia orang kata. Tapi sekarang, mereka pula yang cuba menghalang seorang rakyat daripada meluahkan perasaan atau memberikan pandangan mereka. Itu tak betul. Tapi itulah, apa-apa pun Fahmi Fadil sekarang dah Datuk Seri tau, Tuan Wita. Oh, iyalah. Jangan marah saya kalau Radio Ka yang singgah di rumah anda